servis pertama yang akan dilakukan oleh Sekolah Pematang servis terganas berjersey nombor 8. Mata pertama diambil oleh Sekolah Agama Menengah Tanjung Karang. Servis dilakukan Sekolah Agama Menengah Tanjung Karang dan mendapatkan mata yang kedua berjersey nombor 4. Servis terkadas dijaring dan Sekolah PP berjaya mendapatkan mata yang pertama untuk mereka. Servis dilakukan daripada jersey nombor 2 Sekolah PP. First ball tidak berjaya diangkat oleh Sekolah Agama Tanjung Karang. Hanya melakukan clear ball sahaja dan bola berjaya masuk ke hujung gelanggang Sekolah Permatang. Servis dilakukan daripada Sekolah Agama Tanjung Karang melakukan clearance. Lagi sekali Sekolah Agama Tanjung Karang melakukan clearance dan bola masuk ke dalam gelanggang Sekolah Agama Tanjung Karang. Dan Sekolah Kota Pau berjaya menyamakan kedudukan 3 sama. Servis dilakukan daripada jersey nombor 7. Hanya menolak sahaja ke dalam gelanggang Sekolah Agama melakukan serangan. Namun rejaman tersebut terkandas di jaring. Servis dilakukan daripada Sekolah Agama Tanjung Karang. Servis tajam. Dibiarkan bola itu keluar sahaja. Dan Sekolah Pematang Pau berjaya mendapatkan mata yang keempat. 4 sama. Servis dilakukan oleh jersey nombor 4. Mata bola keluar. Sekolah Agama Tanjung Karang berjaya mendapatkan mata dan melakukan servis jersey nombor 9. Pokok diangkat daripada Sekolah PP. Huru-hara di situ. Dan bola terkadang di jaring. Time out diminta daripada Sekolah Pematang Pau. Mata sekarang. Sekolah Pematang Pau 4, Sekolah Agama Menengah Tanjung Karang 7. Perlawanan ini adalah perlawanan suku akhir yang keempat dan suku akhir yang terakhir untuk kejohanan bola tanpa MSSP Kuala Selangor 2026.
Servis dilakukan daripada Sekolah Agama Tanjung Karang berjersey nombor 9. Bila stop dulu. Dah bagi habis ni dulu lah. Habis ni dulu lah. Ha? Ada 5 dan 6 dulu. 5, 6. 5, 6, 3, 8 lagi. Oh, penat ni. Jangan kacau. Servis lagi sekali dilakukan daripada Sekolah Agama Tanjung Karang berjersey nombor 9 melakukan servis. First ball diangkat, jersey nombor 7 melakukan serangan daripada Sekolah PP. Sekolah Agama Tanjung Karang berjaya melakukan pertahanan namun tidak berjaya melakukan clear ball. Sekolah PP melakukan servis jersey nombor 10. Bola masuk ke dalam gelanggang. Sekolah Agama Tanjung Karang tidak berjaya melakukan first ball dengan sempurna. Servis dilakukan jersey nombor 10 Sekolah Pengetahuan. Jadi siapa yang ingin mengambil bola pertama? Geng gaming. Servis dilakukan lagi sekali dan Sekolah Permata Pau berjaya menyamakan kedudukan 8 sama. Ni korang tugas ni baru ni lah game. Gila macam ni. Kita orang semi-final kedua je. Pukul? Kalau ikut jadual. 10 tak ada. Sekolah Agama Tanjung Karang tidak berjaya melakukan clear ball dan terganas di hadapan gelanggang. Servis lagi sekali dilakukan jersey nombor 10 Sekolah PP. Masuk ke dalam gelanggang. Diam. Ini apa? Diam. Lama ni apa tembak ya? Sekolah Agama Tanjung Karang berjaya mendapatkan mata dan melakukan servis. Jersey nombor 2 melakukan servis. Cuma mana ni? Over diangkat daripada Sekolah PP melakukan serangan. Berjaya mengangkat bola rejaman tersebut. Clear ball. Namun bola tersebut keluar daripada gelanggang. Dan Sekolah Agama Tanjung Karang memperoleh mata yang ke-10. Lagi sekali, jersey nombor 2 melakukan servis. Sekolah PP melakukan serangan dan pukul ke kanan gelanggang Sekolah Agama Tanjung Karang. Turun. Jadi tak boleh duduk. Orang kena turun. Sini tali ni. Tali ada orang. Pemain daripada Sekolah PP tersentuh ni dan Sekolah Agama Tanjung Karang mendapatkan mata dan melakukan servis namun servis terkena siling. Lagi sekali servis daripada jersey nombor 4 melakukan servis. First ball diangkat daripada Sekolah PP dan melakukan rejaman namun Sekolah Agama Tanjung Karang tidak berjaya untuk mengangkat bola rejaman tersebut dan masuk ke dalam gelanggang mereka. Mata 12 sama. Servis dilakukan jersey nombor
nombor 2, sekolah Pematapau. Hanya cuit sahaja dan bola itu jatuh di hadapan gelanggang sekolah agama Tanjung Karang. Lagi sekali, jersey nombor 2, sekolah PP melakukan servis. First ball tidak berjaya, dia akan sempurna di situ. Jersey nombor 2, sekolah PP ingin melakukan servis, namun bolanya terkandas di jaring. Servis daripada sekolah agama Tanjung Karang melakukan clear ball namun tidak berjaya untuk clear bola. Lagi sekali sekolah agama Tanjung Karang melakukan servis. Clear ball di situ. Berikan aku. Ha? Berikan aku. Eh apa? Tadi saya apa? Jadi jangan lebih panggil. Eh apa? Mata 16-15. Dan pemain perlu tukar gelanggang. Dan perlawanan diteruskan sehingga mata 31. Sekarang ini sekolah Pematapau melakukan servis. Whistle ditiupkan. Servis dipukul. Bola pertama diangkat namun memasuki ke gelanggang sekolah PP. Sekolah PP tidak berjaya untuk menyempurnakan bola pertama. Sekolah agama Tanjung Karang melakukan servis. Nampak 3 jam. Terkandas bola di jaring dan sekolah PP memperoleh mata yang ke-17. Jersey nombor 4 melakukan servis. Referee mengatakan salah rotasi pada pasukan sekolah agama Tanjung Karang. Dan sekolah PP memperoleh mata yang ke-19. Sekolah PP melakukan servis jersey nombor 4. First ball diangkat daripada sekolah agama Tanjung Karang, tidak berjaya menyempurnakan. Sekolah PP lagi sekali melakukan servis. Terkena bahu pemain nombor 4. Mata sekolah Pematapau 20. Sekolah agama menengah Tanjung Karang 15. Servis. Berjersey nombor 4 sekolah PP melakukan servis.